Ambo ni orang kata pongoh. Pongoh teka di sekolah dulu lagi. Tapi ambo pongoh pun pongoh bertempat. Orang panggil pongoh bertempat. Macam kalau budak main luar, kita pun pongoh lah. Suruh masuk dalam. Lepas tu bila kita ngajar budak-budak main. Hak tu pongoh lah. Bila budak marinya bila kata kerana kita pongoh, budak malah masuk kelas. Hak tu tidak bertempat dah. Kiranya sebenarnya kita ni pongoh bertempat. Bukannya marah semua. Ada kalanya kita gaya juga. Serupa je. Cumanya tak sewi main kok si. Tu dia.